Jom kita try makan semua ni. Nak tahu sedap tak sedap. Hai guys, welcome back to Mon Mubang Channel. Baru lagi sih, tak kau nampak tak? Mon Mubang Channel, tunggu. Apa kata affordable? Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Mon Mubang Channel. Dung. Sesiapa je boleh tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan. So hari ni aku nak buat review apa? Hari ni aku nak buat review produk daripada Mighty White. Roti lah, produk bakery. So dalam kotak ni dia ada 10 keping and ada 5 perisa yang aku beli. Harga dia RM18 je. Aku beli kat mana? Macam biasa aku beli dekat TikTok. So kalau korang nak beli, boleh try beli dekat TikTok aku. Aku akan sediakan beg kuning macam biasa. So tanpa nak memasa lagi, jom kita try makan produk Mighty White ni. Besar juga kotak dia. Tengok, dia ada siap bagi receipt dengan dia punya katalog. Kau boleh tengok katalog dia. Macam-macam lagi roti yang ada. So aku rasa nanti mungkin akan datang, aku akan buat review lah produk-produk daripada Mighty White ni. Dia punya roti ada banyak. Ada roti bun, topping bun, macam-macam lagi. So kalau korang nak aku review, kena stay tune dekat dia punya YouTube channel ni. So tanpa kita buang masa lagi, jom try makan produk Mighty White ni. So kita akan review lah produk Mighty White ni. 1, 2, 3, 4, 5. So kat depan ni ada 5 perisa. Yang pertama kita ada perisa mocha caramel bread. Lepas tu kita ada chocolate chip bread. Kita ada pandan coconut bread. Lepas tu kita ada apa ni? Kita ada butterscotch raisin bread. And last kita ada taro coconut bread. So tanpa tak memasa lagi, jom kita try makan semua ni. Nak tahu sedap tak sedap. So let's go start. Kita buka dengan yang ni, mocha caramel dulu bau dia dah seakan-akan macam bau roti boy. So jom kita buka. Yang ni kita makan. Bismillah. Roti dia agak tebal lah bagi aku. Tengok. Bismillah. Sedap. Rasa dia sebiji macam rasa roti boy. So yang kedua pula kita rasa produk chocolate chip bread. So ni roti coklat. Tengok besar kan? Sebesar muka aku. So kita cabut dulu. Boleh tahan, sedap. Bismillah. Cuma yang ni tekstur roti dia agak kenyal sikit. Sebab dia tebal kan, sebab tu jadi macam kenyal. Terusnya pula pandan coconut bread. Cantik warna dia. Warna dia hijau. Bau dia wangi. Okay, next kita makan taro coconut bread. So warna dia purple, warna kegemaran aku. Cantik lah. Sedap. And last kita makan butterscotch raisin bread.
So ni aku suka. So aku nak makan dah ke 5 produk Mighty White. Yang ni ada 5. Tapi aku makan sikit lah. Walaupun aku makan sikit je, tapi rasa macam dah kenyang dah. Memang sangat kenyal lah roti dia. Memang kata boleh mengenyangkan. So bagi aku, antara ke-5 ni yang mana paling aku suka, semestinya lah aku suka taruh coconut bread. Sebab rasa wangi, sedap. Dan satu lagi kegemaran aku, warna dia. Sangat menarik lah warna dia. Lepas tu kita ada produk pandan coconut bread. Ni tempat kedua lah. Yang ketiga, aku rasa aku lebih suka rasa mocha caramel bread. Dan yang keempat, kita akan letak butterscotch raisin bread. And last, chocolate chip bread ni. Rasa macam chocolate chip dia macam biasa je. Tak rasa macam wow sangat. So, aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan.